Bos, pekerja kena tangkap, syarikat kena saman. Okey, bos-bos kat luar sana sekarang ni kena hati-hati. Sebab kalau pekerja korang bagi rasuah untuk close deal syarikat, hati-hati. Bukan pekerja tu je yang kena, syarikat pun boleh terus kena heret juga. Jadi ini dinamakan sebagai liability corporate di bawah Section 17A. Denda dia minimum 1 juta atau 10 kali nilai rasuah. Cara nak selamat, syarikat kena ada adequate procedure atau langkah pencegahan yang kukuh. Jangan sampai untung dah lah tak seberapa, denda berjuta-juta. Jadi tag bos korang atau kawan yang ada bisnes supaya mereka alert, jaga syarikat, jaga integriti.